Pernah tak rasa macam gaji cuma lalu dalam akaun? Hari ni masuk, esok dah habis. Atau pernah tak? Baru je seminggu gaji masuk, akaun bank dah tinggal sisa? Kalau ya, anda tak keseorangan. Tapi berita baiknya, ada cara mudah untuk pastikan duit gaji anda bertahan lebih lama. Bahkan boleh bertambah setiap bulan. Kalau anda asyik terperangkap dalam kitaran pokai hujung bulan, video ini memang untuk anda. Saya akan kongsikan 5 strategi simpan duit gaji yang ramai orang tak buat, tapi sangat berkesan. Tonton sampai habis, sebab ini mungkin video yang ubah hidup kewangan anda. Ini langkah pertama yang akan ubah cara anda urus duit. Dan ya, ianya sangat mudah, tapi powerful. Yang pertama, bahagikan gaji siap-siap. Kesilapan paling besar ramai orang buat. Belanja dulu, simpan kemudian. Apa kata kita ubah? Simpan dulu, baru belanja. Asingkan gaji anda sebaik saja masuk. Gunakan teknik mudah. 50 untuk keperluan, 30 untuk kehendak, 20 untuk simpanan. Kalau tak mampu 20%, mulakan dengan 10% pun tak mengapa. Yang penting, mulakan sekarang. Sebaik saja gaji masuk. Jangan tunggu. Jangan tunda. Terus bahagi ikut strategi 50-30-20. Seperti inilah grafnya. Pause video jika nak salin nota. Kalau angka ni nampak berat, tak apa. Mula dengan apa yang anda mampu. Mulakan kecil, asalkan konsisten. Jangan tunggu duit lebih baru nak simpan. Asing dulu, baru belanja. Yang kedua, guna akaun khas untuk simpanan. Ramai simpan duit dalam akaun yang sama dengan akaun belanja. Akibatnya, duit yang patut disimpan pun turut terbelanja. Buka satu akaun khas untuk simpanan. Lebih baik jika tiada kad ATM. Lagi susah nak keluarkan. Lagi tinggi peluang duit tu bertahan. Ini kesilapan ramai orang. Dan mungkin anda pun buat tanpa sedar. Kita letak duit simpanan dan duit belanja dalam akaun yang sama. Akibatnya, bila belanja, kita tak tahu duit mana untuk hidup dan duit mana yang patut disimpan. Dalam kepala kita rasa masih ada baki. Tapi realitinya, simpanan kita habis perlahan-lahan tanpa disedari. Sebab tu, langkah bijak adalah buka satu akaun khas untuk simpanan sahaja. Akaun ni jangan sentuh, jangan link dengan kad ATM dan jangan install apps bank tu dalam phone pun kalau boleh. Bila duit susah nak keluarkan, lebih mudah untuk kita kawal nafsu berbelanja. Simpanan kekal selamat dan duit dalam akaun belanja tak mengganggu. Anggap saja akaun simpanan tu macam peti besi. Ia ada, tapi bukan untuk dibuka sesuka hati. Akaun simpanan bukan untuk dilihat, tapi untuk dilindungi. Nak berjaya urus kewangan, mula dengan asingkan akaun hari ini. Yang ketiga, potong automatic auto deduction. Ramai orang kata nak menyimpan, tapi akhirnya tak jadi juga. Kenapa? Sebab menyimpan perlukan disiplin. Dan jujur cakap, disiplin tu susah bila semua duit ada depan mata. Sebab tu, trik yang ramai orang berjaya guna ialah potongan automatik. Setiap kali gaji masuk, sebahagian akan terus dipindahkan ke akaun simpanan secara automatik. Tak perlu ingat, tak perlu fikir, tak sempat pun nak rasa sayang. Ibarat macam anda bayar diri sendiri dulu sebelum bayar orang lain. Kalau anda boleh bayar sewa, bil elektrik dan Netflix on time setiap bulan, kenapa tak boleh buat perkara yang sama untuk simpanan sendiri? Sekali anda setkan potongan tetap, sama ada melalui HR atau Standing Instruction Bank, simpanan akan berjalan sendiri, dalam diam. Satu hari nanti, bila buka akaun, anda sendiri terkejut tengok duit dah terkumpul beribu-ribu. Tak faham lagi, ayo kita telusuri dua orang berbeza ini. Bayangkan ada dua orang, Ali dan Badrul.
Ali tunggu akhir bulan baru nak simpan. Tapi bila sampai hujung bulan, duit dah licin. Badrul pula, dia set auto transfer RM300 terus dari gaji setiap bulan. 3 bulan kemudian, akaun simpanan Badrul dah ada RM900. Ali masih kosong. So nampak tak beza dua orang tadi? Jika nampak mana satu yang anda nak jadi? Tentukan jawapan sendiri. Niat nak menyimpan tu ada. Tapi kenapa tiap bulan duit tetap lesap? Atau tiap kali potongan automatik berlaku, sebenarnya anda unlock satu level baru. Tak sedar, anda bina level kekayaan anda sendiri. RM100, RM500, RM1,000. Sama macam game, makin konsisten, makin tinggi skor. Tetapi jika anda ada menyimpan, tak rasa pun duit tu hilang, tapi bila tengok baki simpanan, senyuman tu tak boleh sorok. Betul tak? Yang keempat, kawal perbelanjaan mikro. Pernah rasa gaji baru masuk, tapi seminggu lepas dah tinggal cukup-cukup makan? Bukan sebab beli kereta baru, bukan sebab melancong. Tapi duit tetap hilang. Puncanya, perbelanjaan mikro kecil-kecil tapi mengikis. Baru seminggu lepas gaji, duit dah tinggal ciput. Bukan sebab shopping besar, tapi sebab belanja kecil-kecil yang kita tak nampak. Perbelanjaan mikro ialah duit kecil yang dibelanjakan setiap hari, tanpa kita sedar kesan jangka panjang. Contohnya, kopi mahal, makan luar, langganan apps, delivery fee, atau top-up e-wallet tanpa kawalan. Kita tak rasa bersalah sebab amaun kecil. Tapi inilah silent killer kewangan, duit hilang tanpa jejak dan kita tertanya, ke mana semua gaji pergi? Nak kawal? Cuba 3 langkah mudah ni. 1. Jejak perbelanjaan harian. Guna apps seperti Money Manager, Spendi atau tulis dalam nota. Bila anda nampak jumlah sebenar, anda akan terkejut. 2. Tetapkan had mingguan untuk belanja kecil. Contoh, RM50 seminggu untuk jajan, kopi atau makan luar. Bila habis, tunggu minggu depan. 3. Guna sistem sampul digital. Asingkan duit dalam e-wallet khas. Gunakan hanya bila perlu. Bila dompet digital kering. Stop! Okey, jom ringkaskan. 1. Jejak perbelanjaan harian guna app macam Money Manager, Notion, atau tulis atas kertas. Bila kita nampak ke mana duit pergi, kita jadi lebih sedar. Tetapkan had mingguan. Contohnya, RM50 seminggu untuk belanja kecil. Bila habis, berhenti. Disiplin perlahan-lahan jadi tabiat. 3. Guna sampul digital. Asingkan duit dalam e-wallet atau akaun khas. Gunakan hanya untuk perbelanjaan mikro. Tak salah belanja untuk diri sendiri, tapi jangan sampai duit habis tanpa jejak. Kawal perbelanjaan kecil dan anda akan lihat perubahan besar. Ingat, kekayaan bukan bermula dari gaji besar, tapi dari kawalan yang bijak. Yang terakhir, tetapkan matlamat simpanan. Pernah cuba simpan duit, tapi lepas beberapa minggu, duit tu terpakai juga? Itu tanda anda simpan tanpa matlamat. Macam naik kereta tapi tak tahu nak ke mana. Apa itu matlamat simpanan? Matlamat simpanan ialah tujuan khusus kenapa anda nak simpan duit. Contohnya, 1. Dana kecemasan 2. Deposit rumah 3. Melancong 4. Pendidikan anak 5. Beli kereta tunai. Kenapa matlamat penting? Bila kita ada matlamat, kita tahu berapa perlu disimpan. Kita ada semangat untuk teruskan. Kita lebih berdisiplin bila godaan datang. Simpanan tanpa matlamat mudah bocor. Duit yang tak ada tujuan senang sangat terguna tanpa sedar. Cuba letak target jelas, RM1,000 dalam 3 bulan untuk travel, kecemasan atau hutang. Bila kita tahu kenapa kita simpan, kita lebih kuat kawal nafsu berbelanja. Jangan simpan sekadar harapan. Simpan dengan tujuan. Bila ada matlamat, anda tak akan simpan ikut suka. Anda simpan dengan tujuan dan tujuan cipta semangat. Ramai orang ingat, makin besar gaji,
makin mudah nak menyimpan. Tapi realitinya, bukan gaji yang besar menjamin simpanan, tapi cara kita uruskan duit tu yang buat seluruh beza. Kalau anda rasa info ni bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kita bina masa depan kewangan yang bijak bersama. Hidup bijak, simpan cermat. Sekian dan terima kasih.